daripada kumpulan hafalah. Ai. Iaitu kejayaan insya-Allah. Daripada nama Hana, Farah, Latifah dan juga Noria. Hafalah. Hari ini adalah asam pedas. Nama dia aku yang masak, kau yang pedas. Boleh dimakan dengan sekodok high and seek, sekodok udang pepai ataupun udang geragau. Kenapa high and seek? Sebab udang dia berada di dalam, menyorok. Dia tak ada kat luar, tak nampak. Okey, dan seterusnya boleh juga dicuci mulutnya. Boleh pergi joget di sini. Okey. Lelaki seperti rasa sebelum nostalgia. Wah. Jadi semua orang tengok ingat kuih hakok. Nampak sangat mereka ni tak kahwin dengan orang Kelantan dan juga Terengganu. Ini adalah lempeng kelapa gula Melaka. Okey, jadi boleh rasakan insya-Allah. Sosa ini juga dimasak keras dimasak keras ikut resepi Thailand. Dia keluar dia ada masam-masam, pedas dan sebagainya. Dan dikombinasi dengan teh ais purina yang segar tetapi telah cair aisnya. Kerana kami ada pertanyaan yang terakhir, semoga juri dapat menikmati sesedapnya lah insya-Allah. Itu sahaja. Terima kasih. Silakan. Okey. Apa yang dihabiskan terus. Juri lama sikit makan tahu. Aku nampak ada yang kat sini tak belakang. Agak ni jangan habiskan. Budak ah.